Begitulah keadaan dan situasi pembelajaran dan pengajaran PDPC yang berlaku di sekolah, terutamanya kepada masyarakat dan murid-murid Gen Z. Mereka ini lebih tertarik dengan pembelajaran jika guru-gurunya menggunakan komponen-komponen digitalisasi dalam pengajaran mereka. Antara kepentingan digitalisasi dalam pendidikan di Malaysia, ia merupakan akses kepada sumber pembelajaran. Murid dapat mengakses bahan pembelajaran digital seperti e-buku, video dan modul interaktif pada bila-bila masa. Selain itu, pembelajaran juga akan lebih interaktif. Penggunaan teknologi seperti papan putih interaktif dan aplikasi pendidikan menjadikan pembelajaran lebih menarik dan mudah difahami. Digitalisasi dalam pendidikan juga dapat meningkatkan kecekapan guru di dalam sesi PDPC. Guru yang menggunakan teknologi untuk menyampaikan pembelajaran dengan lebih berkesan dan menguruskan tugasan dengan lebih mudah. Selain itu, pembelajaran jarak jauh juga mampu dicapai melalui digitalisasi dengan membolehkan murid terus belajar walaupun berada di luar bilik darjah seperti semasa pandemik COVID-19. Kemahiran digital awal juga boleh dicapai, iaitu murid sekolah rendah dapat menguasai kemahiran asas digital sejak kecil yang penting untuk masa depan mereka. Selain itu, digitalisasi di dalam pendidikan juga mampu membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu KEBAT. Teknologi membantu murid mengasah kemahiran analisis, penyelesaian masalah dan pemikiran kreatif. Akhir sekali, penyertaan ibu bapa dalam pendidikan juga mampu membantu melalui aplikasi pendidikan yang membolehkan ibu bapa memantau perkembangan pembelajaran anak-anak mereka dengan lebih mudah. Hello, my name is Ahnaf. This is my favorite toy. It is a racing truck. It is green and orange color. I like my racing truck because it's big and super fast. Today I like to present all about me. My name is Muhammad Anas Zarif bin Muhammad Aswad and I'm 9 years old. I was born on 7 April 2016. This is the best picture of my childhood memories. This is when I'm 4 years old, 5 and 6. My favorite food is chicken rice and watermelon juice. Yummy. That is all about me. Thank you for listening.